Kadang-kadang dalam hidup, sesuatu yang kita tak jangka datang tanpa sebarang petanda. Itulah yang berlaku apabila seorang DJ kelab malam, DJ Kate, tiba-tiba membuat satu pengakuan yang mengejutkan ramai. Awal pagi tadi, menerusi perkongsian di Threads, dia secara terbuka memaklumkan bahawa dirinya sudah tidak lagi mempunyai sebarang hubungan dengan seseorang yang pernah rapat dengannya sebelum ini. Menurut DJ Kate, dia sebenarnya sudah lama menerima pelbagai pertanyaan daripada orang ramai tentang status hubungannya. Kemana sahaja dia pergi, pasti akan ada yang bertanya tentang pasangannya. Akhirnya, dia memilih untuk bersuara. Katanya, dia ingin menjelaskan bahawa hubungan itu sudah pun berakhir dan dia berharap selepas ini tiada lagi persoalan yang timbul. Walaupun pengakuan itu kedengaran ringkas, ada satu perkara yang jelas. Tiada nada marah. Tiada juga kata-kata menyalahkan sesiapa. Malah, DJ Kate sempat mendoakan agar bekas pasangannya itu bahagia, walau dengan siapa pun dia bersama selepas ini. Satu penutup yang tenang, tetapi cukup memberi makna. Apa yang membuatkan cerita ini terus hangat, walaupun tiada nama disebut secara langsung, ramai yang mula mengaitkan kenyataan itu dengan pelakon Emma Membong. Lebih-lebih lagi, sebelum ini, mereka pernah dilihat mesra bersama sehingga mencetuskan pelbagai spekulasi dalam kalangan warganet. Malah, pernah tular juga gambar percutian mereka di luar negara. Dari situ, mula timbul pelbagai dakwaan, termasuk habar angin yang mengatakan mereka sudah bernikah secara senyap. Namun, sebelum ini, Emma sendiri sudah tampil menafikan semua dakwaan tersebut. Dia menegaskan bahawa tidak wujud sebarang ikatan perkahwinan antara mereka. Dalam masa yang sama, Emma juga pernah dilihat hadir ke kelab malam untuk memberi sokongan kepada DJ Kate, sesuatu yang membuatkan ramai semakin yakin bahawa mereka mempunyai hubungan istimewa. Tetapi kini, dengan kenyataan terbaru ini, segalanya seolah-olah sudah terjawab. Kadang-kadang, sebuah hubungan tidak berakhir dengan drama besar. Cukup dengan satu ayat dan doa yang baik-baik. Persoalannya sekarang, pada pendapat anda, adakah ini penamat sebenar atau masih ada cerita yang belum terungkap? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi